Kenapa saya personally tak prefer transaction secara cash? Saya prefer QR atau benda lain selain daripada cash. Ini personal experience saya lah. Saya pernah beli churros dekat satu kedai yang dijaga oleh warga asing. Which is saya tahu dia bukan owner, dia adalah pekerja. Saya beli dalam kuantiti yang banyak sebab saya beli big box nak makan dengan family. So bila dia dah nak siap tu, saya bagi tahu saya bayar dengan QR Tapi respon dia buat saya agak terkejut. Sebab dia cakap macam ni, boleh tak bayar cash bang? Saya tanya kenapa saya tak boleh bayar dengan QR. Sebab QR tu ada dekat situ. Lepas tu dia kata, oh sebab QR ni rosak. Sepanjang pengalaman saya, kalau kita scan, kita boleh jumpa siapa akaun yang bakal menerima, kita boleh je bayar. So bila saya kata saya tak ada cash, saya tak boleh bayar pakai cash, dia cakap, okey tak apa bang, QR pun boleh. Dia cakap macam tu. Waktu tu, tak ada benda lain dalam kepala saya, kecuali saya fikir, dia ni mesti nak ambil duit tu. So sejak daripada tu, saya tidak menggalakkan diri saya untuk membayar secara cash. Dan bila saya buat bisnes pun, saya prefer untuk orang bayar menggunakan QR ataupun apa sahaja selain cash. So korang prefer QR ataupun cash?